Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast EduNextGen. Saya Noshifa Amni bersama dengan Aimi, dan hari ini kita akan bincangkan topik yang menarik, iaitu pembelajaran masa depan. Jadi, untuk topik hari ini memang sangat relevan untuk pelajar-pelajar kerana teknologi semakin banyak digunakan dalam pembelajaran pada masa kini. Tepat sekali. Jadi, apa sebenarnya pembelajaran masa depan dan bagaimana ia berbeza dengan cara belajar tradisional? Ni, bolehkah anda jelaskan pendapat awak? Sudah tentu. Bagi saya, pembelajaran masa depan bukan hanya duduk di dalam kelas dan membaca buku, tetapi ia lebih interaktif, fleksibel dan banyak menggunakan teknologi seperti AI, VR, AR dan smartboard untuk menjadikan pelajar lebih aktif dan berasa teruja untuk belajar. Saya setuju. Dan dari sudut pelajar pula, kita boleh belajar mengikut cara kita sendiri. Contohnya, dengan VR, kita boleh masuk ke tapak sejarah atau makmal sains tanpa meninggalkan kelas. Rasa macam bermain game, tetapi dapat menimba ilmu yang sangat banyak. Jadi, ia gabungan antara teknologi dan kreativiti pelajar, bukan sekadar menghafal fakta di dalam buku. Betul. Dan peranan guru juga lebih kepada facilitator dan pembimbing, bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi membantu murid untuk mendapatkan ilmu. Jadi, cuba berikan contoh penggunaan AI dan VR dalam kelas. Contohnya, AI boleh jadi tutor peribadi, jawab soalan pelajar secara interaktif. VR pula boleh membawa pelajar melihat tempat-tempat bersejarah atau angkasa lepas. Penggunaan VR sewaktu kelas sains juga menarik kerana kita boleh membuat eksperimen yang berbahaya di dalam dunia maya. Jadi selamat, tetapi menggunakan cara belajar yang praktikal. Wow, sangat menarik. Ya, memang menarik. Tapi kan Aimi, pada pendapat awak, apa kegunaan smartboard di dalam kelas? Pada pendapat saya, smartboard ni untuk membolehkan guru tunjuk diagram interaktif atau kuis masa nyata. Jadi pelajar boleh jawab soalan di skrin, dan teknologi ini juga untuk menggalakkan pelajar belajar berdikari dan kreatif. Sebab mereka boleh terokai sendiri apa yang mereka mahu belajar hanya dengan menggunakan smartboard. Selain teknologi, kemahiran apa lagi yang Aimi rasa penting untuk pelajar-pelajar? Pada saya, pemikiran kritis, kreativiti, kebolehan menyelesaikan masalah dan kemahiran berkomunikasi. Kerana AI boleh membantu kita untuk hafal fakta, tapi manusia masih kena pandai untuk membuat keputusan. Tambah sikit, kemahiran sosial dan emosi juga penting. Contohnya, dalam projek VR atau tugasan kumpulan, kita kena jelaskan idea kita dengan jelas. Ya, jadi pembelajaran masa depan bukan sekadar pakai teknologi, tapi guna teknologi untuk tingkatkan kemahiran sebagai seorang murid. Untuk menggunakan kemudahan ini bukannya mudah kerana mesti akan ada cabaran. Salah satu cabaran ialah akses kepada teknologi. Tidak semua sekolah mempunyai VR, smartboard atau AI kerana menggunakan kos yang sangat tinggi. Ya, tapi peluang dia memang banyak. Kita boleh belajar mengikut rentak sendiri, dapat membantu pelajar untuk fokus dan pengalaman belajar jadi lebih menyeronokkan. Jadi, teknologi ni bukan untuk menggantikan guru semata-mata, tapi untuk membantu guru dan pelajar belajar dengan lebih efektif dan kreatif. Kesimpulannya, banyak manfaat yang kita oleh dapat dalam topik pembelajaran masa depan ini dengan menekankan gabungan teknologi, kreativiti dan kemahiran kritikal. Ya, tepat sekali. Dan pelajar yang dah bersedia dengan kemahiran ini akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri belajar menggunakan dunia maya dan aplikasikannya ke dalam realiti.
Saya harap pendengar rasa teruja untuk belajar cara baru dan gunakan teknologi dengan bijak.